mengenai status terkini beberapa kandungan palsu yang telah disebar luas berkaitan krisis tenaga global dan konflik di Asia Barat. Setakat jam 3 petang tadi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah membuka sebanyak 42 kertas siasatan berhubung penyebaran maklumat palsu berkait isu krisis tenaga global yang tular di media sosial dan platform digital. Manakala 22 individu dari pelbagai lokasi di seluruh negara telah dipanggil setakat ini untuk rakaman percakapan bagi membantu siasatan. Daripada 42 kertas siasatan yang dibuka, 31 kandungan melibatkan berita palsu berhubung kos bahan api. Pada masa yang sama, MCMC setakat ini telah membuat 355 permohonan penurunan kandungan palsu dari pelbagai platform media sosial. 154 dari jumlah itu telah pun diturunkan oleh penyedia platform, manakala selebihnya masih dalam siasatan platform-platform berkenaan. Saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk sentiasa berwaspada terhadap sebaran maklumat, terutama dalam media sosial, khusus berkait krisis tenaga global. Dalam keadaan dunia yang berdepan cabaran semasa, terdapat pihak tertentu yang mengambil kesempatan dengan menyebarkan pelbagai maklumat yang tidak sahih semata-mata untuk meraih perhatian dan pengaruh. Jangan berkongsi sebarang maklumat selagi belum dipastikan kesahihannya dan kebenarannya. Sebaliknya, rujuklah sumber rasmi dan pihak berwajib untuk mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Bagi umat Islam, amalan tabayun amat dituntut seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah, yakni tabayun, untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesal di atas apa yang kamu telah lakukan.